Patut beli time bila? Harga tinggi tetap istiqamah beli atau tunggu turun baru beli? Bagus sangat soalan ni. Ini adalah soalan sangat normal saya dapat pada bulan ini. Kenapa tuan-puan? Sebab musim raya ni tuan-puan, ramai orang mulakan simpanan emas yang pertama. Jadi mereka akan tanya, bilakah waktu yang terbaik nak mulakan simpanan emas? Boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Pesanan guru saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, nak simpan emas, pastikan guna duit lebihan yang tuan-puan tak nak pakai 2 tahunan ke atas. Dan simpanan emas ni bukan kita nak beli emas hari ni nak jual esok, nak jual tahun depan, tak. Kita nak beli emas untuk jangka masa panjang. Jadi tuan-puan, bilakah waktu yang terbaik nak beli emas? Adalah waktu sekarang bila tuan-puan ada duit. Jangan lakukan kesalahan-kesalahan yang orang biasa buat. Kenapa tuan-puan? Mereka akan tunggu harga emas jatuh. Tapi bila harga emas rendah, mereka tak beli pun. Sebab apa? Duit dah habis dibelanjakan. Jadi formula yang terbaik untuk mulakan simpanan emas adalah sekarang bila tuan-puan ada duit. Tak perlu tunggu bajet banyak tuan-puan. Walaupun harga emas hari ini sekitar 1 gram RM450. Tapi dekat Pabigo tuan-puan boleh mulakan dengan simpanan serendah RM100 melalui akaun GAP Gold Accumulation Program ni. Kamu boleh kumpul sampai nak grade amal tuan-puan nak, boleh keluarkan saja emas fizikal. Boleh rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.